Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Siapa nak dengar dulu pada ni kita tengok dah leh. Pet Batu Wahab lah. Ia kata kena wasunna lisamihima, wasunna lisamihima, dan disunat bagi orang dengar kedua-dua. Nah, disunat bagi orang dengar kedua-dua. Dalam kata ai bukan dalam ai tafsir dia ai lisami ilmu azini wal mukimi. Sunat bagi orang yang dengar azan daripada muazzin lah. Dengar muazzin, yakni dengar azan daripada muazzin. Wal mukim, dengarkan akan qomat daripada orang bermukim. Kalau katalah oleh mereka itu fuqaha lah. Ini sebagai tabari lah. Nah, dia mau tu katalah walau hadasan, yakni walau muhdisan hadasan akbar. Yakni walau kana sami'u, walau kana sami'u, dan jikalau adalah orang yang dengar kedua-dua saat itu muhdisan, orang berhadas, hadasan akbar akan sebagai hadas besar sekalipun, orang panggil sunat agak. Masalah orang yang dengar, ada masalah orang ada orang qomat itu makruh. Tapi orang dengar ni walaupun hadas besar sekalipun sunat, kita kata sunat ke apa? Mislu sunat kata sunat lisamihima, sunat ke apa? Mislu qaulihima, mana seumpama perkataan bagi dua bagi al-mukim wal muazzin. Mana dia kata Allahu akbar, Allahu akbar, kita orang dengar pun kata supo Allahu akbar, Allahu akbar, hingga seterusnya. Li khabari muslimin, kana khabar muslim. Mana khabar muslim? Iza sami'tum al-muazzina, apabila dengar lafaz kamu akan muazzin. Dalam hadis yang sebut muazzinnya. Nah, dalam hadis dalam nah ni muazzin ada berqamat atas jalan qiyah. Nahi wa iza sami'tumul muazzina faqulu mislama yaqulu. Apabila dengar lafaz kamu akan muazzin, yakni akan azan daripada muazzin. Faqulu, maka katalah oleh mereka itu, mereka itu siapa? Mereka itu rujuk kepada Rojak pada fakulu, rojak sami tum tu kan. Apabila dengar oleh kamu hai sahabat gitu maka katalah oleh kamu hai sahabat mislama yaqulu, seumpama barang, seumpama perkataan yaqulu yang berkata lah ya muazzin. Summa sallu alayya, summa yani ba'da mana kemudian daripada kata tadi. Nah, kemudian daripada kata saat ni ba'da qaulihim mislama yaqul. Semua kemudian daripada kata la kamu seumpama barang yang kata la ya muazzin. Lepas pada tu sallu alayya, selawat ala kamu alayya di atasku. Nah, maka di hadis Muslim ni ia sebut harga muazzin. Ada masalah qomat dia tidak sembuh. Sebab tu wa yuqalu bil muazzini wa yuqasu bil muazzini al muqimu, dan dikiaskan dengan muazzin orang yang azan, yang azan daripada muazzin, al muqimu mana iqamah daripada orang iqamah dah. Maka sunat kita kata seperti juga sama-sama orang panggil lain i'lam bil waqti, sama-sama i'lam bil waqti, ataupun sama-sama azan orang panggil dakwah, orang panggil iqamah panggil dakwah. Dakwah masuk kepada semaya. Wa huwa dan bermula
Di sini ni wahwa bermula ia ada ada modobek kata rujuk pada rujuk kepada wahwa rujuk kepada ada mau mislu qaulihim. Ada mau rujuk situ tapi hak rujuk sini tak apa. Baca dalam ni lah. Pak kita gi post masuk dalam fatwa. Nah ni. Patut kita hipung di lah. Siapa-siapa nak dengar start daripada awal, kita tengok dalam fatwa. Wahwa dan perumlah ia apa? Ia rujuk pada al-mukim. Rujuk pada al-mukim. Dan perumlah ia al-mukim ni. Mi ziyadati adalah daripada tambah aku. Jadi kau mana yang nak ni? Kau mana yang nak? Nah wahwa rujuk pada al-mukim mi ziyadati adalah daripada tambah aku. Ya gini, mislu qaulihi ma ya maksud tu. Ada bahasa mislu qaulihi ataupun qaulil muazzin. Qaulil muazzin. Maka aku tambah lagi yang ditambah muazzin dan tambah hukum tamanya yakni al-mukim. Jadi mislu qaulihi ma. Mislu qaulihi ma. Nah. Itu biarlah tu deh. Mulai dia ada demo roja wahwa mislu qaulihim buat ada. Ada hak demo roja kita bahasa apa juga. Mislu bukan roja mislu roja pada al-mukim. Nah kan hak dulu kan wa huma al-azan wal iqamah. Adapun iqamah tu aku tambah je dah. Ya aku tambah. Jadi ya. Sebab setengah kata wa huma ya kata wal azan afdalu minal iqamah. Tapi aku ni wahuma masuk azan dan iqamah. Sini mislu qaulihima asal dia mislu qaulil muazzin. Adapun wa qaulil muazzin wal mukim. Wal mukim tu aku tambah sebab tu aku datang dengan lafaz hima tu. Adapun mislu qaulihi qaulil muazzin. Aku jadi huma tambah lagi tu iaitu aku tambah. Wa huwa bermula ia al mukim. Al mukim tu min ziyadati daripada tambah aku di atas sah. Situ yang kena buat juga tu. Memang tidak cari tak temu. Mana aku tambah ni? Al-mukim daripada mana? Asal dia qaulihi qaulil muazzin. Lepas tu aku tambah lagi jadi qaulihi ma. Jadi dua lah. Jadi dua sini muazzin pun masuk, mukim pun masuk. Adapun mislu qaulihi ma qaulil mukim tu aku tambah. Wa huwa min ziyadati illa fi hayya alatin. Mereka pada lafaz hayya alat. Ada hayya alatin. Nah hayya salah ya salah, hayya falah ya falah. Was taswibin dan taswib antara pada hayya alat. Mereka pada taswib. Dua situ. Wa kalimatai iqamatin dan dua kalimat iqamah. Qamati salah, qamati salah. Nah Pakulu maka kata kena tiga di sini satu hayya ala. Mana kita tak kata supaya dengan orang berqamat lah. Lafaz taswib ni as-salatu khairum minan naum. Kalimatai iqamatin dua kalimat iqamah qamati salah gitu. Batu mana fa yuhawqilu fi kulli kalimatin fil awwali maka muhaqalah la ya sami'uhuma maka mucahaqalah la ya sami'uhuma fi kulli kalimatin pada tiap-tiap kalimat sini hayya as-salah bang satu kalimat bukan hayya satu kalimat solat tu satu kalimat dah ya kira hayya as-salah tu satu kalimat satu kalam lah pada tiap-tiap kalimat fil ula pada hak yang pertama fil awwal bukan ula fil awwali pada hak yang pertama iaitu pada hayya ala satu taswib ni dua kalimat iqamatin hal yang tiga. Tengok mulailah pada hal yang pertama iaitu masalah hayya ala maka kita haqalah bagaimana haqalah bi ayyakula dengan bahasa kata la ya muaz ya sami dan bahasa kata la ya sami la haula wala quwwata illa billah tu bang haqalah orang panggil nahti daripada daripada la haula wala quwwata illa billah. Sebab pun dikatakan bila muazzin hayya ala maka orang dengar ni kena haqalah.
liqaulihi fi khabari muslimin, karena khabarnya khabar Nabi fi khabari muslimin, pada khabar muslim. Mana khabar muslim? Wa iza qala hayya 'alas shalah. Nah, iza qala apabila berkatalah ia ya al muazzinu, dia katakan hayya 'alas shalah. Qala ay sami'uhu, katalah ay sami'uhu, orang dengarnya, orang dengar bagi qaulul muazzin, ataupun dengarnya dengan hayya 'alas shalah tu. Apa dengar bagi qaulil muazzin hayya 'alas shalah, ataupun dengarnya dengan hayya 'alas shalah. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Wa iza qala hayya 'alal falah, dan apabila katalah ia yang muazzin hayya 'alal falah tu, qala berkatalah ia ay sami'uhu, orang yang dengar sani tu sebab tadi lah sami'uhu, sami'u qaulil muazzin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ni, ni hayya 'alal falah lah. Qala berkatalah ia sami'u, sami'uhu, orang yang dengar sana itu, la haula wala quwwata illa billah. Apa makna la haula wala quwwata illa billah? La haula, tiada, orang panggil ada, la haula, tiada ada helo, orang panggil tiada ada daya. Nah gitu, tiada ada daya, tiada ada lagi ni, mana tiada ada jalan lagi. Salah, tiada ada daya. Daya apa nak? Kita nak lari maksiat ni, kita nak lari. Nak lari macam mana betul leh? Dia. Mereka dengan tolong Allah Ta'ala. Allah tolong, baru boleh lari. La haula, tiada ada daya, orang panggil daya. Daya ni seolah-olah kata, tiada ada jalan, boleh lari daripada maksiat, tak boleh lari. Illa bihi, mereka dengannya, dengan Allah, yani bi'aunillah, ataupun bima'unatillah, dengan pertolongan Allah. Wala quwwata ala ta'ati, dan tiada daya upaya. Kuwatan ni mana upaya? Wala quwwata, dan tiada ada upaya. Apa mana upaya? Upaya kita bermakna gini boleh. Yani tiada jalan untuk nak. Sana ni lagi deh. Lagi hak ni buat. Nak lagi tak ada daya. Hak ni tiada upaya. Tiada ada jalan untuk nak mengerja, nak buat. Ala ta'atihi, di atas ta'anya, ta'at kepada Allah. Illa adalah bima'unatihi, atau bi'aunihi, atau bi'aunillah. Nah, sini kata illa bima'unatihi, mereka dengan pertolongannya, pertolongan Allah. Allah tolong boleh buat. Nah, Allah Ta'ala tak tolong, sebab tu panggil syarat tengok lah kita ni. Syarat tengok ni, patut kalau kita buat hasil tu mai siapa Allah. Jangan tak di kita. Jangan doktor di kita. Nampak tak? Kita ni orang panggil la haula wala quwwata illa billah. Lah ni panggil susah, lah ni susah. Maka orang panggil bila kita susah ni, bila dengar ada masalah kita tak, orang panggil masalah apa? Masalah kehidupan. Masalah rezeki payah, la haula. Nah, kalau kita tak masalah banyak, masalah tahu nak ukalan, bukan tak ada duit, tadi masalah banyak. La haula ni seolah-olah kita akan tangi suruh pada Tuhan, ya Allah, kita ni habis tenaga, habis pandai, tak erti dah ya Allah. Nah, tolong kami. Seolah-olah tu begitu. Kalaulah rezeki tak ada, la haula. Kalaulah masalah tu banyak, duit tu banyak, tapi masalah tu banyak, la haula. Jadi la haula ni jadi satu benda dah. Kita cari rezeki dengan kerja. Tapi kita tak cari rezeki dengan amal. Kita kau ukar dengan pandai kita. Kita tak ukar dengan pertolongan Allah. Nah, dengan pertolongan Allah. Bila Allah Ta'ala tolong selesai. Sebab tu orang panggil, bila kita lemah gebok, la haula. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Orang panggil satu benda. Banyak Tuhan ni. Amo tak erti, amo tak pandai, habis pandai kepandaian. Tu dia. Nawak dah leh. Ya Allah, ngaji tak masuk la haula. Minta tolong dengan Tuhan. Kalau nak lari maksiat tak leh. Nawak ibadat tak leh. La haula. Nak lari daripada maksiat, nak lari. Ya Allah, tolong kami. Sudah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jaga dalana wala quwwata ala ta'atihi illa bima'unatihi.
Ya, kalau kita kira hadis ni, ia pernah nas, ada hadis. Nah, iza qala ada liqaulihi fi khabari Muslim. Maka khabar Muslim dia sebut tentang apa? Tentang azan. Wa iza qala al-muazzin ada berqama atau jadi qiyas. Wa yuqasu bil azan al-iqamatu. Dan dikiaskan dengan azan, dikira akan iqamah. Kata sebetulnya. Qala fil muhimmat, berkatalah ia fil muhimmat. Siapa tak ingat? Imam Asnawi kena tak tahu lah, tak ingat. Berkatalah ia, yani sahibul muhimmat. Tak ingat deh. Fil muhimmat, di dalam kitab muhimmat dia, wal qiyasu anna sami'a yaqulu fi qaulil muazzin. Dia kata wal qiyas, dan bermula qiyas. Dia kata anna sami', dia kata anna sami'a, bahasa orang yang dengar. Orang dengar, orang bela. Yaqulu, berkata ya sami' fi qaulil muazzin, pada kata muazzin. Muazzin kata ala sallu fi rihalikum. Nah, muazzin kata ala sallu fi rihalikum. Masalah nah, masalah bala, masalah gapo, masalah hujan, masalah gapo deh. Lepas orang muazzin ya ada ke sebab tu sebab kawi kada nak main sejak oleh. Nah, kada ada kata sallu ala sallu fi rihalikum. Ala sallu fi rihalikum. Orang panggil sallu semayalah usia kamu fi rihalikum, di dalam rihal kamu. Kalau rumah ada rumah kamu. Kalau dalam orang perjalanan dalam tent kamu, dalam mana mah? Dalam kemah kamu. Maka sunat ia kata kian la haula wala quwata illa billah. Kata hotulah. Kata la haula wala quwata illa billah. Kalau muazzin dia sebut kata ala sallu fi rihalikum, maka orang dengar sunat kata la haula wala quwata illa billah atau jalan qiyas. Wal hayya alata, dan bermula hayya alata ni. Apa hayya alata? Murakkabatun min hayya ala salah. Ialah disusun dia hayya seko, ala seko, salah seko. Kalau kita nahwu kan hayya seko, ala seko, salah seko. Hayya alata ni ia hipung daripada hayya ala salah tu. Mana hayya ala tanya orang gitu. Hayya ala tu. Hayya ala tu jamak. Mufradnya hayya ala. Hayya ala ni apa? Murakkabatun min hayya ala salah. Disusun daripada hayya ala salah. Bila dia kata hayya ala salah, hayya ala salah, hayya al falah tu, kita kata la haula hayya ala tu apa? Hayya ala dia jamak ke? Illa fi hayya ala. Ya ala hayya ala ni apa jamak? Maka mufrad daripada hayya ala tu hayya ala. Maka hayya ala ni apa? Wal hayya ala murakkabatun min hayya ala salah. Ialah disusun orang panggil babin nahti. Panggil yo. Nah, orang panggil yo magi murakkabatun disusun daripada hayya ala salah. Maka jadi hayya alah. Itu dia. Hayya alah. Gitu. Hayya alah iaitu hayya ala salah. Pandai-pandai abang hayya alah. Wa hayya alal falah. Dan disusun daripada hayya alal falah. Dia kata hayya alah. Dia suka ke? Hayya ala salah abang hayya alah. Hayya alal falah abang hayya alah. Sebab dia pang hayya alat jamak ipak kalimah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Maka hayya ala salah pang hayya alat. Hayya ala falah wa hayya alat. Sebab daripada hayya alah tu murakkabatun min hayya ala salah wa hayya ala falah. Wal haulaqah. Nah, min la haula wala quwwata illa billah. Wal haulaqah, la haula wala quwwata. Wal haulaqah, dan bermula haulaqah ni. Nah, min yani murakkabatun, ialah disusunkan akan dia min la haula wala quwwata illa billah. Wa yuqalu fiha, dan boleh juga dikata padanya pada haulaqah tu kita ada hauqalah boleh. Hauqalah boleh, haulaqah boleh. Wa yaqulu fisani, dan berkatalah ya sami fisani pada hak yang dua. Hak yang dua ni tulis dah tadi dah. Hayya ala hak tu yang pertama, taswib yang kedua, kalimat iqamatin hak tu yang tiga. Mana hak yang dua? Yakni pada kata taswib.
Wa yaqulu fis sani, dan katalah ia sami fis sani pada yang dua. Sadaqta, kita muzakarah kita tengok ada banyak orang kan. Mula tak berani lah. Mana dah kita muzakarah deh. Kita pun dah belajar juga. Gitulah. Kita buat muzakarah mana-mana. Demo sekolah, demo puasa kata boleh kena, tak ada apalah. Tak kena tu, kena kira sebulan pula. Nah, kalau kita silap dengan dobek, tak lupa dengan dobek kita. Nah, pakai dobek demo, dia pakai dobek kita. Mereka demo nampak juga, tak ada apa. Karena orang muzakarah nak siapa kita apa tuah ni, bukan orang tamada belakang. Nah, orang pandai-pandai belakang. Dah. Wa yaqulu fis sani, dan berkata cumanya kita khidmat baca. Kita bukan mengajar kita khidmat baca. Khidmat tolong, khidmat baca. Kalau kita baca tak kena, demo tolong jaga. Demo tolong jaga, demo tolong tegak. Wa yaqulu fis sani, dan berkata la ya sami fis sani pada yang dua, iaitu pada lafaz taswib. Katakan bila kita dengar sadaqta, sadaqta wa barista. Sadaqta wa barirta. Barik boleh, barot boleh. Barirta. Mana sadaqta, benarlah oleh engkau. Engkau kata as-salatu khairum minan naum. Semaya lebih baik daripada tidur. Dan bukan kata tidur, semaya lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Nampak tak? 2 rakaat lebih baik dari isi-isinya. 2 rakaat subuh. 2 rakaat bukan rakaat subuh. 2 rakaat sunat subuh. Sunat sebelum pada semai subuh. Itu tu lebih baik daripada dunia dan isi-isi. Gitu tak? Bukan lebih baik pada subuh saja, tapi kita tidur dalam sekarang kita duduk dengan kelakuan tidur. Pak kita saya tidur. Lepas tu kita jaga royak sebagai peringatan. Tidur semaya tu lebih baik daripada tidur. Sadaqta wa bararta wa barirta. Sadaqta, benarlah ulah engkau. Kau kata semaya lebih baik daripada tidur. Bukan baik daripada tidur. Bukan lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Sadaqta wa barirta, dan barirta mana dapat kebajikan oleh engkau. Mana ada lagi? Marratan, katanya 2 kali. As-salatu khairum minan naum, kita ada sadaqta wa barirta. Sebab apa? Bila dia as-salatu dia taswib, maka dengan sunat kata sadaqta wa barirta marratan 2 kali, li khabarin, kerana ada khabar. Warada fihi, dia ada waris padanya, pada ini lafaz lah. Kerana ada khabar, ya datanglah, ya khabar padanya, ya waris ini dah. Fi qaulis sami sadaqta wa barirta. Pada kata la oleh sami sadaqta wa barirta. Mana sunat bagi dengar tu kata sadaqta wa barirta. Qalahu Ibnu Rifa, mengatakan akan dia akan khabar ini mengatakan akan dia akan dia rajah ada wurudul khabari. Tu li khabarin warada wurudul khabari fihi. Khabarin ada mengatakan akan dia akan khabar ni oleh Ibnu Rifa. Wa barirta, berapa barirta ni baca gini bikasr ra, baca dengan kasrah ra barirta. Dalam kata wa Fatihah patah boleh bararta. Tapi kasrah tu comel. Dia kata wa bikasr ra, baca dengan kasrah ra. Wa Fatihah patah boleh. Wa bararta atau barirta, mana apa? Barirta tu sirta zabirin. Tu dia. Sirta zabirin. Jadilah oleh engkau wahai muazzin orang yang mempunyai kebajikan. Apa birin? Khairin kasirin, kebajikan yang banyak. Sebab orang semua dapat semaya dengan sebab dia, maka amal orang lain tu dengan sebab dia, maka masuk daripada benci-benci amal-amal dia. Adalu alal khair kafailih, suruh tunjuk wah sebab orang baik dapat bajikan tu, itu dapat pahala yang besar. Sehingga kita tahu man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi berkata orang lebih baik daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah. Aisyah kata ayat ni tentang orang baik. Orang baik ni, orang baik ni kelebihan yang besar. Siapa lagi perkataan yang terlebih elok, yang terlebih bagus daripada perkataan orang baik. Ajak manusia kepada Allah.
sujud kepada Allah, bangun kepada sujud kepada Allah. Wa fi salis, dan pada salis. Sebab tu kadang-kadang orang ben yang mengaku semua ya dah. Alhamdulillah, tahu pahala kita semua. Orang lain tak ada bubuk, alhamdulillah. Kalau kena bubuk, jangan begitu bubuk. Bubuk apa? Sahwa tu, kelebihan besar bubuk. Sekarang dapat kena undi. Dulu kan? Bed seperti juga. Kalau semua tahu kelebihan bed, dia mau bakal mari belaka. Kalau dia mau bed, kita nak boleh apa? Dia mau tak sebed tak apa, kelebihan tu boleh kita. Wafi salis enggak ada nak mongoh. Enggak ada nak mongoh. Nah, benar kalau kita tengok tak tak ada siapa nak, boleh kita. Nah, kalau dia mau tengok, kalau kita tengok kutu dia tengok jadi Tuhan kita. Amalan jangan ada mongoh. Wafi salis, dan pada hak yang ketiga, iaitu yang tiga kena kepada kalimatai iqamatin. Hak yang pertama hayya ala, yang dua taswib, yang tiga kalimatai iqamatin. Yang ketiga kena kepada kalimatai iqamatin tu. Bila qamati solah, kita orang dengar nak kata apa? Maka sunat kita kata aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salih ahliha. Aqamahallah, mudah mendiri akan dia akan solat ni oleh Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala mendiri, jadi mendirikan akan semaya. Wa adamaha, dan mengkekal ya Allah akan dia akan semaya, jadi kekal. Wa ja'alani min salih ahliha, dan menjadilah oleh kamu akan daku ni setengah daripada orang soleh-soleh daripada ahlinya, ahli bagi as-solah. Nah, mana tu? Menjadi aku ni orang panggil daripada orang ahli solah yang soleh. Ahli solah yang soleh. Ya ada juga ahli solah tak soleh, ada. Semaya ganjing. Tapi dia tak ada boleh gabung, mereka pernah dalam tel-tel. Ada? Ada. Hadu dosa, hadu. Mana tahu Allah Ta'ala kita mendirikan akan semaya. Nah, yang kedua kita boleh mengekal semaya. Dan minta lagi, iaitu jadi orang ahli semaya yang baik. Banyak orang semaya ke? Akhir-akhir zaman ya, kadang-kadang orang semaya ada riuk, ada gabar ada. Semaya nak satu-satu benda ada. Dekat-dekat nak ada hajat mari semaya. Kalau habis pada hajat ya tak ada semaya. Jaga juga semaya, jaga nak satu-satu benda. Bila boleh satu benda kan? Ya kata ya bukan ahli bagi semaya dah. Kalau Nabi kata banyak orang semaya. Nah, tak ada boleh gabar ada juga. Banyak orang semaya. Berdiri juga semaya. Tapi tak ada boleh apa, tak ada jadi. Nah, semaya tak ada reti-reti. Tapi ahli panggil solih ahliha tu Tuhan tak pilih, tak wi tamneng, tak wi pangkat pada dia. Kadang-kadang satu orang semaya juga lekok dahi-dahi. 2 rakaat pun Tuhan tak terima, Tuhan benci. Dia bukan orang baik dah. Tuhan mana tu bukan orang baik dah. Bukan kata orang semaya tu tak baik, bukan. Tapi kita doa lah. Satu, Tuhan kita ni boleh mendirikan semaya, boleh mengekalkan akan semaya, dan minta jadi ahli semaya yang soleh. Itu dia. Liwuru dia, sebab tu orang panggil ada gapo ada lah, tapi tak sama dengan ada semaya. Jadi dah, sebab tu orang panggil jaga semaya. Kenapa? Jaga semaya, boleh semaya ni. Nah, tak sama, benda lain tak sama dengan kita ada semaya. Sebab tu akhirat lah nak. Mula-mula tu nak hisab solat. Kalau semaya kita baik, maka golai baik. Kalau tak baik, golai pun kita kata tak baik. Liwurudihi fi qabari Abi Dawud. Ya akbar kabira. Liwurudihi kerana datanya. Datanya apa? Kalau samai aqamahullah gitu tak apa. Ada apa hazal lafzah pun tak apa. Karena datanya inilah apa? Aqamahullah wa adamaha wa ja'alani min salih ahliha ni. Data fi khabari Abi Dawud. Pada khabar Abi Dawud. Wa hadza, dan bermula ini. Itu dia. Mana? As-salis, tahu kita tak apa? As-salis yang 3. Iaitu bila dia mau kata qamati salah, iaitu kita kata aqamah ni. Hak ni masalah ni min ziyadati adalah daripada tambahku di atas sah.
Wal qiyasu ayatiya bihi marratain. Dan bermula qiyas bahasa mendatailah ia isame bihi dengan dia dengan apa? Dengan hazal abzan. Bihi dengan dia dengan ini lapan. Mana aqama Allah wa adama wa ja'alani min salih ahliha. Kana qarqamati salah ya dua qarqamati salah demo dua kita dua juga kata aqama Allah wa adama wa ja'alani min ahli salih min salih ahliha dua kali. Wa sunna li kulli min muazzin wa muqimin wa samin wa mustami'in ay yusalliya wa yusallima ala nabi. Allahu akbar. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bis-shawab.